saya nak kenalkan anak-anak ni terdiri daripada umur 7 hingga ke 16 tahun. Jadi tempoh hafalan lebih kurang dalam 3 tahun setengah. Pada yang IQ yang agak baik dan usaha lebih. Umur baru, umur pulau baru mati berapa tahun, 4 tahun setengah. Lepas dia habis hafalan, ada kita ambil SPM. Kalau nak ambil SPM lah. Kalau nak terus pada rendah kamu, kita bergantung tetap lah. Untuk macam pergi ke Indonesia, Yaman ataupun Mesir. Jadi madrasah ini telah didirikan pada tahun 2000. Jadi setelah itu penjelasan boleh, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya kepada kami. Aku boleh jawab ini, tadi jawab betul-betul. InsyaAllah. Saya sudah ada nomor tetapi berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Majlis. Saya hormati Bapa Gani Uthman. Bapa ni selalu bilang pada itu guru kan. Dan sebenarnya Bapa ni selalu kita dengar kalau kita ingat, kalau kita ride ke Thailand, guru ni bagi Bapa. Bapa Rusli misalnya kita ada kenal di Padang, di Galang kan. Saya hormati juga rakan-rakan bikers daripada Malaysia Bikers, Barisan IKK dan juga para pelajar Kampis Algonia. Jadi terima kasih. Charity Ride atau Ride Aman ini adalah merupakan aktiviti bulanan kita. Jadi setiap bulan kita akan bergerak dari satu madrasah ke satu madrasah di sekitar Johor, terutama di Johor, dan sekali-sekali kita akan keluar dari Johor ke seluruh Semenanjung, Sabah, Sarawak, dan sekali-sekali juga setahun sekali atau 2 kali kita akan yang mula masuk ke Thailand dan juga Indonesia. Jadi ditubuhkan 2013 terus 50 yang kita dah ziarah, yang kita dah jumpa. Jadi harap-haraplah memang kita pun tak terasa kecil hati bila ada kita panggil atuk beli motor awalnya. Bila atuk tu sebagian kan, yang sebagian lagi masa lagi mula-mula macam saya ni pada berabang kan. وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس.